Okay guys, ramai yang tanya saya berkenaan dengan fender liner ataupun kita panggil selalu daun pisang. Lepas kita dah buat white body ni, macam mana keadaan daun pisang dalam? Jom guys, saya tunjuk macam mana saya buat dengan fender liner ataupun daun pisang ni. Susah guys nak naik ke atas jack sekarang sebab dia dah lowered. Skirting tu dah tambah ekstra beberapa inci. Jadi saya kena tambah lagi getah pelapik kat dalam, double, baru boleh naik dah. Saya rasa dia lebih lowered daripada GTR, daripada RX sekarang ni. Okay, hari ni saya naikkan dia ke atas ni sebab saya nak buat finishing untuk trimming atas belakang ni. Nampak tak? Dia dah expose, semua wire-wire dah expose. So saya kena masukkan balik tu. Daun pisang orang panggil lah. Daun pisang ni kita nak masukkan balik dekat dalam. Dan kita kena trim balik. Inilah dia punya keadaan dalam dia. Sampai tank wiper pun nampak sini. And then banyak wire-wire expose. Sebelah sana lagi banyak wire expose. So nak tak nak kita kena masukkan daun pisang balik guys. Ni daun pisang dia. So ni tempat dia lah. So saya kita fikir macam mana kita nak trim dia. Try koyakkan dekat sambungan ni dulu. Dan buangkan dia punya plastik guard ni dulu. Untuk bahagian yang terlebih ni, saya try guntingkan. Seperti kita dah gunting, pelan-pelan saya cuba lipatkan masuk dalam. Dan nampak dia ngam sesuai dekat situ. Material Toyota punya fender liner ni dia macam kain pun ada, macam kertas pun ada. Okay guys, ni lepas saya try untuk trim balik daun pisang ni. So far macam okey. Sebelah sini saya kena potong sikit untuk stretch dia balik. Yang tengah ni saya pisahkan sebab dia patutnya cantum. So bila kita pisahkan, kita boleh tolak ke atas sikit. So sekarang ni saya nak cari jalan untuk ikat sebelah tepi ni dan sebelah sini guys. Sini guys, saya pakaikan special trim punya tool ni. Dia macam cable tight tapi dia memang untuk bumper semua guys. Lama dah saya beli tapi tak ada guna lagi. So hari ni dia punya fungsi dia guys. Nak tak nak kita terpaksa tebuk sikit dekat bumper ni. Dia buat lubang kecil je. Kemudian dekat sebelah daun pisang ni pun kena buat satu lubang. Sini masukkan dia. Dia macam kabel tat lebih kurang. Cuma dia tak buruk macam kabel tat lah. Dia masih lagi nampak proper sebab dia ada pin belakang ni. So just kita tarik dia dan masukkan yang belakang tadi ni guys, kat sebelah ujung ni. Dia macam button. Lepas tu kita just potong je lebih ni guys. Okay, settle. Untuk bahagian bawah dia guys, screwkan balik je. Yang OEM tu semua kita pakai balik. So sebelah atas, kalau nampak gaya sekarang ni, sebelah sini saya try biar dulu. Just selit ke atas je, tengok. Kalau dia buat hal baru kita fikir cara guys. Untuk sebelah kiri lagi dahsyat guys. Nampak ni, modul pun ada kat sini. Wiring ini daripada ECU ni, daripada bateri. Daripada bateri diorang turun. Yang ni dia untuk earding, negatif terminal doang. Earding kebanyakan wiring dia attach kat sini. Macam ada horn pula ni. Oh ni mungkin ada horn ke kat sini ni? Apa ni? Kena tutup, kena cover guys. Kalau tidak masuk air pening kepala. Kita akan gunakan balik yang original tu. Dah akan masukkan balik guys kat sini. Kita ulang balik proses yang sama. Sebelah kanan tadi kita buat balik sebelah kiri. Cuma sebelah sini saya kurangkan bahagian yang saya potong. So saya bagi dia besar-besar, nampak lebih kemas. Dan yang sebelah berdekatan dengan pintu ni saya just lipat dia ke dalam saja. Sebab bila kita lipat tu dia macam follow balik bentuk tu. Dan saya akan tengok balik. Kalau sangkut mungkin saya akan kena pakai silikon atau apa-apa yang boleh kita lekatkan dia. So itulah jawapan kepada yang tertanya-tanya apa saya buat dekat daun pisang ni. Dan ni sebenarnya saya dah settlekan sebelum saya welding fender lagi. Untuk sebelah belakang saya just gunakan tiras punya spray. Dia ni macam tar, macam plastik. Dia cover permukaan besi tu. Tapi nanti
Bila ada masa saya akan masukkan juga dia punya finder liner ataupun daun pisang tu. Sementara saya gunakan macam ni. Guys, hari ni saya dapat 2 parcel ni yang saya tunggu-tunggu, barang untuk G.I. Haris ni guys. Atas korang punya racun, saya beli barang ni guys. Titanium bolt daripada Ratmo M6. Yang ni M6 juga, color titanium. Yang ini pun M6 juga, color titanium. So kita try tengok nanti macam mana masuk G.I. Haris. Kalau okey, baru saya beli banyak. So sekarang ni saya try dulu 3 set yang berbeza. Lawa juga dia punya finishing. Yang ni color, saya tak ingat color apa, color dark blue ke apa tak silap saya. Yang ni pun sama juga, color yang sama saya ambil. Cuma yang ni beza dia punya panjang dia lah. Satu pendek, satu panjang. Saya tengok mana yang sesuai. Kalau cukup yang pendek, saya nak beli yang pendek je. Dan satu lagi set saya ambil color hitam. So korang agak-agak untuk G.I. Haris ni, warna apa yang sesuai guys? Hitam ke ataupun titanium color ni guys? Rasa beza paling ketara dengan aluminium bolt biasa, yang ni memang rasa ada weight tau. Rasalah ada berat, mungkin dalam 10 gram ke 8 gram ke. Tapi yang ni kau macam pegang plastik, macam skru plastik rasa dia. Memang ringan gila, tak ada weight, tak ada rasa weight kat tangan korang. Yang ni kau boleh rasa ada weight tu. Yang tu yang saya dapat beza lah antara titanium dengan biasa ni. Kemudian dia punya colour lah, saya ada beli juga yang fake aluminium. Bila kita pakai, dia sebenarnya cat. Saya ada pakai kat sana yang murah punya. Dia cat, dia sana dia terkopik guys. Lama-lama dia terkopik. Yang ni betul colour spectrum daripada aluminium lah. Yang hitam ni saya tak pasti, mungkin hitam cat. So korang komen guys, antara 2 colour ni, mana saya kena pilih untuk saya punya kereta? Mana yang cantik guys? Bahagian yang saya tak cukup skru, sebab skru yang Pandem provide ni ada setengah tempat sepatutnya pakai skru biasa je, tak ada pakai aluminium ni. Tapi semua saya pakai yang ni, jadi tak cukup. So 4 sini dengan 4 sana ni saya pakai skru sementara. Dan skru ni besi kan, dah start karat dah pun. So saya beli ni untuk first place, saya nak try replace kat sini. Tapi sebenarnya warna hitam kan lagi cantik sebenarnya kat sini. Ke biru guys, tapi saya dah terbeli biru. Kita cubalah pakai biru dulu, tengok macam mana. Hey bro, crank it up. Wow. 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 Dia punya hasil dia, kau boleh tengok situ guys. Memang seksi gila pakai titanium screw ni. Padan korang racun saya daripada hari tu kan. Tapi saya tak sure lah yang korang komen selayar-selayar skru tu dia titanium ke stainless steel. Saya tengok juga, tapi sebab dia banyak set untuk motor, jadi dia jual tu set. So ada skru-skru yang memang dah spesifik untuk certain model. Lepas tu saya survey, saya terjumpa satu brand ni lah. Saya tak kenal brand ni, nama dia Ratmo. So basically this one, barang ni dia claim memang titanium. So saya pun dah try tadi, memang based on saya yang tak berpengalaman ni, bila saya pegang memang ada beza lah dari segi weight tu. Dan dia punya colour pun yang macam ni saya beli yang biasa punya, murah, yang fake nya lah. Just titanium colour saja. Yang ni kalau kita kesel dia terkopik tau ni. Ni cat sebenarnya. So ni tadi saya dah try guris-guris, dia tak hilang. So saya rasa ni betul titanium. Itulah saya nak minta pendapat korang. Ni warna hitam. Tu warna hitam. Warna hitam saya letak kat sini. So warna biru saya try letak kat sini. Saya nak tengok macam mana dia punya kontra dia. Jadi korang kena komen dekat bawah ni, colour apa yang agak-agak sesuai. So, saya dah pasangkan sebagai bahagian dia. Sebelah sini pun saya dah pasangkan. Ni saya dah pasangkan titanium screw. So planning saya akan tukarkan semua bolt ni kepada titanium. Semua yang expose ni kita nak tukar pada titanium. So korang komen sikit colour apa yang saya patut decide, hitam ataupun biru. Ada banyak colour lain, tapi dekat saya punya fikiran, 2 colour ni saya dah shortlistkan antara colour yang saya minat lah. Sebab saya nampak biru ni bit kontra, so dia agak menonjol sikit. Kalau hitam dia tergelam sikit. So kita kira sekejap berapa bolt yang kita perlukan. Total bolt yang kita perlukan, tempat yang expose saja. Mungkin yang sorok kat dalam tu, yang kat bawah-bawah tu semua saya tak tukar lah. Total dia lebih kurang 80 biji bolt yang kita perlukan.
80 biji Aduh, koyak ni. Ni nak kena sikit dana ni. Tak apa, kita tunggu dulu. Tengok macam mana. Apa komen korang? Bagi tahu saya kat bawah guys. Hari ni Bob datang, dia minta tolong saya. Lama sebenarnya dah dia cakap pasal kereta GTR dia ni. Kereta ni bila turun last kali asas, dia tak boleh drop habis. Ke depan dia tak boleh cecah lantai sebab masih tersangkut dengan body kit dan juga bahagian dalam fender tu. So hari ni kita orang kerjakan body kit ni untuk dapat fitment yang cun untuk bahagian dalam fender tu dan buang sikit bahagian over fender tu. Barulah dapat drop habis guys. Akhirnya selepas berbulan-bulan dapat pun fitment yang dia nak. Barulah boleh drop sampai cecah lantai. Tak guna kalau ada asas tak dapat drop macam ni guys. Ni dia. Kalau asas macam mana guys, korang boleh tengok. Dia punya drop betul-betul terduduk. White body ni guys, kalau plus dengan asas, dia memang perfect combo lah. Memang cantik gila. Malam Bob ada kat sini guys. Saya nak minta tolong dia pasang sekali stiker ni. Saya pada Muse Craft bantu saya untuk print stiker ni. So hari ni kita nak pasang. Aku tak ada idea macam mana nak letak, nak susun. Biasa guys, untuk pasang stiker, saya punya cara, saya akan letakkan air sabun sikit ala-ala macam tinted punya style. So senang kalau kita silap ke, kita tersalah tempat ke, mudah untuk kita cabutkan balik. Dan nak pasang pun lebih mudah. Semburkan je air sabun dekat belakang stiker ni. Dan dekat body kita sembur sikit. Kemudian kita lekat dia. Dan susunkan, gerakkan mana yang korang nak. Kita tukar balik position guys. Sebab tadi sengit tu macam tak kena. Sebab semua trademark kereta saya dia straight tepi. Arik pun sama. So, untuk GR pun kita follow language yang sama. Selesai pun guys. Nampak nice gila. Ini yang saya nak. Saya tak nak dia bold sangat. Nampak dia macam design di sebalik body kit ni. Kalau terlampau banyak sangat livery, terlampau banyak sangat design, bagi saya dia akan menghilangkan karakter body ni. Dan dia akan tenggelamkan over fender dan white body ni guys. So untuk setakat hari ni, ini setup yang saya nak kan. Nanti baru kita fikir setup baru. Damper untuk bonnet depan. Saya beli dekat China. Kita test pasang tengok macam mana. Dia bagi barang macam ni je. Dengan instruction dia pun tak faham apa benda dia suruh buat sebenarnya. Tapi tak apalah, kita try cari jalan untuk pasang dia guys. So ni dia punya damper. Dia ada bagi sekali untuk lock dekat ujung ni. Kita kena masukkan kat sini. Dan juga yang satu lagi dekat ujung atas ni guys. Kalau ikutkan instruction, dia suruh kita masukkan nut kat sebelah bawah. Tapi susah lah. Macam biasa saya akan gunakan rivet nut. So kita tengok dulu attach dulu sini macam mana. Dan dua ni kena buka kejap lagi untuk masukkan plate atas. Kita longgarkan sebelah atas ni. Kedua. Kita kena support takut dia jatuh sebelah belakang. Untuk elakkan jatuh, kita kena turunkan dulu bonnet ni guys. So slowly buka dia punya nut. Kita bukakan dulu lock dia guys. Lepas tu kita try masukkan, nak tengok macam mana dia. Saya pasang benda ni terbalik. So dia punya dia punya tempat nak sangkut tu dekat sebelah belakang bukan sebelah depan. Tadi saya buat sebelah depan tak boleh tutup. So sekarang ni boleh tutup. Dan dia ada sikit tempat yang kena modified, iaitu bahagian ni. Bahagian besi ni dia akan sangkut. Jadi kena ambil tukul ni, slow-slow ketuk dia. Kena kelipit dia sikit ke bahagian dalam. Lembut je besi ni. Ni kena kelipit sikit bahagian dalam. Sini pun sama. Macam dia tak sangkut. Dah boleh ketatkan semua dah. Selesai dah projek kita hari ni. Bila dah buat sebelah guys, yang sebelah ni jadi senang gila. Tak sampai berapa minit pun kita dah selesai kan. So inilah dia punya setup dia. Kita tambah besi plate tu dengan kat bawah tu. Bawah tu kena serong sikit. Dan QP ni memang kena trim sikit, kena ketuk sikit. Sebelah sana pun kita kena ketuk sikit. Kena ketuk sikit supaya dia tak sangkut. So sekarang ni dah ala-ala konti dah pakai ni guys. Apa nama ni, damper.
Biasa kereta-kereta Jepun jarang. Dia memang pakai tongkat ni lagi. Even semua kot GTR semua pakai. Tapi kalau macam Audi, Mini Cooper, semua dah pakai damper ni. Damper ni ada kelebihan dia lah, senang. Korang terus buka je. So kalau macam ni kan, dah lock dekat atas, dalam just tarik je ni, nampak dia terus buka guys. Okay, itu saja projek hari ni guys. Thank you semua guys. Jangan lupa follow, like dan share guys. Apa-apa korang boleh komen kat bawah. Thank you guys. Assalamualaikum.